You all siapa dekat sini yang tengah cari telekung nak pakai untuk solat hari raya ke ataupun nak pakai untuk dah tak lama kan kita dah nak puasa. 2026 kan kita puasa awal kan. So you all boleh buat persediaan dah sekarang ni sayang. Siapa tengah cari telekung, nak cari telekung yang baru, you all boleh grab daripada telekung Ira Syukri ni. Telekung daripada Ira Syukri ni yang ni dia punya nama adalah organza tau. Okey, telekung organza ni adalah telekung yang hot selling sebab dia punya material dia memang sangat best tau. Dia cotton yang sejuk yang tak panas. Kebanyakan cotton dia tebal and panas. Ada setengah tu dia murah sikit tapi dia punya kain tu jarang. Itu yang tak best bila kita nak buat solat kan. Bukan senang tau. Okey, so jom Dina nak tunjuk dekat you all telekung daripada Ira Syukri, telekung organza ni Dina tunjuk dia punya detailing bagi you all tengok. Kalau nak tengok color-color dia ni macam kita orang sangkut sekarang ni lah. Okey, so yang ni kakak Dina nak tunjuk dekat you all dia punya bahagian muka. Dia jahit 2 lapis. Okey, memang sangat best. Tak payah pakai anak dalam pun dah tak apa. Okey sangat-sangat. And then bahagian depan ni, bahagian muka dia ni dia fully getah. Dia banyak lapis tau dia punya getah ni tau. Ni kalau you all nampak ni dia punya getah memang banyak lapis. Lepas tu bahagian dagu dia memang besar. So bila you all pakai dia akan tutup lah you all punya dagu. And then untuk bahagian jahitan 2 lapis dia ni you all nampak tak ni? Dia tutup you all punya dada. Okay, best tak best? Okay. Lepas tu dia punya kerawang memang sangat cantik tau. Ni. You all tengok dia punya kerawang sangat-sangat lawa sayang. Siapa berminat nak grab you all kena cepat-cepat grab sebabnya nanti stok ni kalau sold out memang sangat susah kita nak restock you all tau. Lepas tu sekarang ni kita ada banyak pilihan warna yang menarik. Siapa berminat nak grab tu you all kena cepat-cepat grab lah. Kalau habis menangis you all. Okay, jom Dina tunjuk dia punya kain. Dia punya kain, tengok ni Dina tunjuk dekat you all. Dia punya kain memang sangat labuh kakak. Labuh and besar. Lepas tu dia fully getah. And then dia ada tali you all boleh adjust lah sayang siapa berminat. Dia punya kali kita ada 8 pilihan warna. Kalau Dina pegang ni adalah warna teh susu. Ni dia punya kali yang ni warna dusty purple, warna emerald green, warna sage green, warna turquoise, warna light peach, warna hitam, sage green dan juga warna grey. Okay, so siapa berminat tu boleh PM admin.